Skuad Harimau Malaya telah memulakan sesi latihan pertama mereka di Johor Bahru pada 17 Mac 2025 sebagai persiapan menghadapi perlawanan pembukaan kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal yang dijadualkan pada 25 Mac 2025. Latihan yang diadakan di Padang Seri Gelam itu memberi tumpuan kepada pembentukan pasukan mengikut corak taktikal yang bakal diterapkan oleh Ketua Jurulatih, Peter Klamovski. Beliau menekankan permainan menyerang yang lebih agresif sebagai persediaan menghadapi aksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Klamovski juga mempertahankan pemilihan pemain seperti Nadho Insa dan Mohamado Sumare dalam senarai 27 pemain dengan menekankan peranan penting mereka dalam pasukan. Beliau menyatakan bahawa data fizikal Nadho sesuai dengan permainan yang ingin diterapkan, manakala Sumare memiliki profil yang sesuai dengan falsafah bola sepak yang dibawanya. Pemain kebangsaan Paulo Joshua mengakui semua pemain kini dalam proses menyesuaikan diri dengan sistem permainan baharu yang diterapkan oleh Klamovski. Beliau menyatakan bahawa gaya permainan ini sesuai dengan coraknya, iaitu lebih banyak hantaran dan serangan pantas dan menekankan kepentingan memahami falsafah ini secepat mungkin. Malaysia akan membuka kempen kelayakan menentang Nepal pada 25 Mac sebelum berdepan Vietnam dan Laos dalam saingan kumpulan F. Hanya juara kumpulan akan layak secara automatik ke pusingan